ni. Jangan-jangan ni kampung yang kita jual obat dulu tak? Bukan dah, ini kampung baru dah. Baguslah, selamat. Kau ada duit? Mana ada? Ni, oi, kau ada duit? Aku apa yang ada? Besar punya hal. Ni nampaknya ada seekor lembu yang kita nak kill. Apa yang nak buat? Ilham sawah. Ni kau pegang. Assalamualaikum. Salam. Mereka ni macam tu nak kenal ya? Apa tidaknya? Apa? Baik. Sila. Terima kasih. Di mana kita berjumpa ni? Masa kita sama-sama naik haji. Tak mengkalah teman naik haji ya. Tahun depan baru nak cadang ni Sama-sama mengantarkan orang naik haji. Tu ya lah ya. Cepatnya perlu. Masuk kat satu Kita sama-sama mengaji pondok dulu kan? Ngaji pondok mana? Banyak pondok teman mengaji ni Sama-sama mengaji apa ni? Tasawuf. Tasawuf? Tasawuf. Semanggu ini. Betul ya? Ya. Siapa nama ustaz yang mengajar kita tu? Ustaz Noh Keke. Noh Keke. Itulah mati lelaki mak saya. Dah dengar kabar ustaz Noh Keke pun dah mati kena cewek. Tembak. Entahlah jawab kabar begitulah. Ya. Minum seorang ke? Sila. Bagi kopi satu. Kopi satu. Satu. Gaya nampak Gaya. Biar apa-apa kata orang asal gaya tak mengapa. Jemput. Bila nak makan nasi? Lambat lagi, belum masa. Ini aja makan. Sila. Ini pun tak mengapa. Apa dah dia cekik seseorang aja? Besar punya harabah. Nanti pula benar. Sila. Seorang saja kan? Tiga. Tiga. Mana lagi dua? Ada di luar. Mau tak dipanggil? Tak dipelawai. Panggil lah. Sila lah. Dia panggil. Sila. Apa nak minta lah? Minta lah kopi ke? Minta kopi satu ya. Saya pun kopi. Kopi duit. Makan. Nasib baiklah jumpa Pak Lebay ni. Kalau tidak kami sesat lah tadi. Nak mencari siapa dia? Nak mencari Pak Haji Husin. Pak Haji Husin? Macam mana? Pak Haji Husin ngok-ngek, kaki untut, kepala kemik. Oh, bapak saya tu. Kedai beras tu, Betul kan? Iya, tu, Kalau begitu mari kita berjumpa. Tak apa. Rezeki jangan ditolak, berbahaya jangan dicari. Apa yang dia mahu tadi? Entahlah. Bagi dia lah. Makan ya. Tunggu sampai teman tiba lekas dia. Iya. Mana tu jalan belakang Ini? Apa hal ni? Saya lari ke orang tu dia nak makan kuih puri. Dia nak berkenal ke saya. Belum dia berkenal ke saya berkenal ke dia dulu. Padan muka dia mampu duduk sampai pagi esok tinggallah Berapa lama dia pergi, bos? Jangan-jangan kita ni dah kena tipu tak? Cik. Cakap tak tengok orang. Takkan Tok Lebay nak menipu pula. Aku kenal lama dia ni. Minta kopi lagi satu. bawa 3 cawan. Copet Oi, nak tidur sini lah. Kalau ada bantal bolehlah tidur sini. Nak balik-balik lah, saya pun nak tidur ni. Nak balik lah ni. Mainlah. Jom. Ni makan berlambat ni siapa dah bayar ni? Ini bayar? Bayarlah lagi apa? Tinggal free ke? Betulnya saya ni tak ada duit, hutang lah. Hutang? Ni nampak ni hutang? Nampak barang. Nampak.
Sudahlah, saudara. Kami bertiga ni pun tak ada duit. Ini double bass drum ni ambillah. Berapa kayu buruk ni? Kayu buruk? Yang itulah. Nah, kalau gitu ambil gitar ni. Gitar ni mahal harganya. Ini pun tak cukup kan? Ambil ini lagi kalau tak cukup. Ini pun tak cukup tak? Ini pun tak cukup. Tak cukup kan? Cukup pun.